Aku baru balik daripada Jepun lepas minggu dekat sana dengan kawan aku. And selain daripada money lanjah dengan diorang dekat sana dalam Onsen, aku ada peluang untuk test out 3 kad debit yang berbeza. Okay, so 3 kad ni claim yang diorang lah kad yang paling terbaik kononnya untuk kau bawa pergi travel. Tapi betul ke? Well, dekat sana aku test out in real life situation di Jepun macam mana kad ni function. Okay, GS Bank, Wise dan juga kad terbaru daripada Right Bank. So jom kita tengok semua test yang aku buat dekat sana dan cari kad travel mana yang paling baik untuk kau bawa. Kita start dengan round pertama dulu, iaitu withdraw. And kalau kau nak withdraw dekat luar negara, kau kena berhati-hati. Sebab kalau kau guna kad yang salah untuk kau withdraw, kau boleh rugi banyak. And rugi ni boleh datang daripada dua benda. Satu daripada fees yang terlampau tinggi, dan satu lagi daripada exchange rate yang teruk, buat kau bayar lebih daripada yang kau sepatutnya bayar. Okay, and untuk rugi ni sebenarnya kad travel ni kononnya offer perks yang berbeza untuk counter masalah ni. Contohnya macam GS Bank, okay, dia offer untuk bagi kau free withdrawal kalau kau withdraw dekat luar negara. So 0% yang kau kena bayar untuk fees. And on top of that, GS Bank juga cakap yang diorang tak kenakan sebarang markup kalau kau tukar duit guna kad diorang. Bunyi macam best. Untuk Wise pula dia offer free withdrawal juga, tapi lepas aku baca info dia dengan lebih detail, aku nampak yang diorang cuma offer free withdrawal ni untuk RM1,000 pertama up to 2 kali withdraw sebulan dekat luar negara. So kalau kau nak withdraw RM1,000 sekaligus ataupun kau pecahkan kepada 2 withdraw 500. Okay, kuota free ni dia refresh setiap bulan, tapi kalau kau pergi luar negara dan kuota tu dah habis, kau kena bayar fees sebanyak 1.75% plus RM5 fixed fees. Right Bank pula tak offer sebarang perks kalau kau withdraw duit dekat luar negara. So kau kena bayar fixed fees RM12 setiap kali kau withdraw. Tak kira berapa amount yang kau withdraw sekalipun, RM1,000 ke, RM10,000 ke, RM12 tetap. Now of course, sekilas pandang memang nampak macam GS Bank tu bagi perks paling bagus untuk kau guna bila nak withdraw duit. Yelah, apa lagi bagus daripada free withdrawal kan? Tapi betul ke? Well, kita kena tengok juga satu lagi elemen yang penting juga untuk kita take note, iaitu exchange rate, kadar nilai tukaran wang tu sendiri. Masa aku test dekat Jepun hari itu, kadar nilai tukaran wang untuk yen adalah bersamaan RM1 bersamaan dengan 35.51 yen. Ini orang panggil adalah mid market exchange rate, iaitu exchange rate tanpa sebarang markup, which is the true exchange rate. Untuk kau tahu kat mana paling bagus nak withdraw duit, sebenarnya senang sangat. Kau cuma perlu tengok dia punya effective exchange rate. Effective exchange rate ni adalah exchange rate yang dah ditolak sekali dengan fees. Yang mana ada yang paling dekat dengan mid market exchange rate, tu adalah kad paling bagus untuk kau withdraw duit. So untuk test kali ni aku buat sama je macam aku dekat London itu. Aku keluarkan amount RM30,000 daripada ATM sama pada hari yang sama. And untuk start aku letak RM1,000 dalam setiap akaun kad ni. Dan kita tengok yang mana ada balance paling tinggi. Alright, so kita start dulu dengan GS Bank. Okay, GS Bank aku keluarkan RM30,000 and balance lepas aku keluarkan adalah sebanyak RM132.87. Bermakna RM30,000 dekat GS Bank ni bersamaan dengan RM867.13, menjadikan effective exchange rate dia RM1 bersamaan 34.84 yen atau markup sebanyak 1.9% daripada mid market exchange rate tadi. Sebab kat GS Bank ni tak kenakan sebarang withdrawal fees, apa yang kau tengok sebenarnya tu adalah pure exchange rate daripada Mastercard sendiri. Okay, GS Bank pakai Mastercard lah. And untuk Wise pula, bila aku keluarkan RM30,000 yen, apa yang dia ambil daripada akaun aku adalah sebanyak RM869.73. Ni termasuk fees tau. Kalau aku guna kuota free withdrawal daripada Wise, balance aku sepatutnya akan ada RM12 lagi banyak. Tapi masa test ni kuota aku dah habis, so aku kena bayar fees. Secara mudahnya, pure exchange rate daripada Wise adalah sebanyak 35.47 yen per ringgit. Sangat-sangat dekat dengan mid market exchange rate tadi. Tapi sebab dia ada fees, effective exchange rate dia jatuh jadi 35.1 yen per ringgit atau 2.7% markup. That is why GS Bank yang tak ada withdrawal fees langsung jimat lagi RM2 berbanding Wise. Untuk Right Bank pula, bila aku keluarkan RM30,000 yen, yang dia charge untuk akaun aku adalah sebanyak RM879.43. RM12 lagi banyak daripada GS Bank, RM10 lagi banyak daripada Wise. So effective exchange rate dia ada markup sebanyak 3.2%.
paling teruk untuk comparison kali ni. Tapi kau jangan pening-pening, kita akan confirmkan lagi kat mana travel yang paling bagus dengan test kedua kita, which is beli barang guna kad, yang mana paling berbaloi. Okay, untuk test kali ni aku buat similar saja macam test pertama tadi. And macam yang sebelum ni juga, tiga-tiga kad ni offer perks yang berbeza bila kau nak beli barang dekat luar negara. GS Bank dan Right Bank, tak silap aku, dia waive foreign transaction fee, so kau bayar 0% untuk pembelian dekat luar negara. And dia juga offer cashback, okay, 1% untuk GS Bank secara unlimited. So berapa banyak kau beli pun kau akan dapat 1% cashback. And Right Bank pun offer benda yang sama tapi 1.2% cashback. So bunyi macam menarik kalau nak compare dengan Wise yang tak ada perks yang fancy ni. Tapi dekat Wise ni lah kau akan nampak the true value of good exchange rate. Sebab bila aku beli barang ni, kau akan terkejut dengan test ni. Okay, so aku beli susu strawberry sebab aku dekat Jepun and aku perlukan kalsium, so jangan cari aku. Okay, aku beli susu strawberry yang berharga 290 yen, tapi untuk GS Bank aku bayar sebanyak RM8.32, sama macam Right Bank juga. Tapi GS Bank bagi 1% cashback instantly, so harga sebenar aku bayar susu tu dekat GS Bank adalah RM8.24. Right Bank punya 1.2% cashback pula ambil masa dalam 2 ke 3 hari bekerja baru dia masuk dalam akaun aku. Tapi still kira lah, amount dia banyak sikit daripada GS Bank tadi, sebanyak 9 sen cashback, menjadikan harga susu RM8.23 sahaja. Bagi aku dua-dua perks ni memang best gila. Tapi dia best cuma kalau dia boleh kekal, and malangnya dia tak kekal. Okay, dua-dua perks ni di dua-dua bank ni akan tamat pada bulan November ni. So ni je lah last yang kau boleh nampak untuk perks ni. That sucks. And of course finally untuk Wise, berapa yang aku bayar untuk beli susu yang sama di Family Mart? Aku bayar cuma sebanyak RM8.22. 2 sen lagi jimat daripada dua bank tadi. And of course 2 sen nampak macam tak banyak sebab dia memang tak banyak pun. Tapi itu sebab aku beli susu yang harga dia murah. Macam mana kalau aku beli Onyx Sky Tiger? Macam mana aku beli Uniqlo? Okay? Macam mana aku beli tali pinggang Kamen Rider? Berapa banyak aku boleh jimat daripada exchange rate yang bagus daripada Wise ni? The difference akan jadi quite obvious bila kau beli barang yang lagi mahal. Okay, on top of semua ni aku withdraw duit lah, aku beli barang lah. Apa kad yang bagus? Well, satu lagi round yang aku nak test juga untuk kad travel adalah benda-benda kecil, feature-feature yang betul-betul penting bila kau nak travel. Baik, kita start dengan Wise dulu sebab aku rasa Wise ada paling banyak features untuk kau travel. And one of the thing yang aku suka pasal feature kecil yang Wise ni ada adalah dia ada multi currency account yang kau boleh guna untuk beli duit instantly. Contohnya macam duit yen tengah murah masa tu tapi flight kau lambat lagi, kau nak terus tukar duit kau dalam yen, kau boleh buat dekat Wise instantly. Tapi untuk kad GS Bank atau kad Right Bank kau tak boleh buat benda ni sebab kau kena ada dekat negara tu dulu baru kau boleh exchange. Macam mana kalau harga yen masa tu dah naik, mesti kau melepas, betul tak? So kalau kau ada multi currency account dengan Wise, kau akan jimat banyak daripada perbezaan currency yang tengah berlaku. Another thing yang aku suka juga pasal kad Wise ni adalah kebolehan dia untuk kau masukkan dalam Google Wallet atau Apple Pay. And benda ni aku cakap convenient gila kalau kau ni macam aku yang selalu hilang kad. Okay, bila hilang kad kena ganti lagi, kena bayar duit lagi. So bila boleh masukkan dalam phone, sesimpel itu saja kau boleh simpan dan secure kad kau. And benda ni aku cakap lifesaver kalau kau nak travel ke Europe. Contohnya macam aku pergi London hari tu, kau boleh bayar train atau subway guna kad. So aku just bawa phone aku saja, tak ada masalah atau risiko nak kena pickpocket ke apa. Okay, aku just bayar macam tu untuk masuk train dia. Very very convenient. Yang dua lagi kad ni tak support. Okay, and aku bercakap juga untuk dua kad ni juga perks dia tak adalah sehebat yang kau boleh harapkan sangat sebab dua-dua kad ni offer perks yang hampir sama kalau kita cakap pasal bulk travel, which is dia boleh bagi kau interest kau kalau kau simpan duit dalam ni. Okay, untuk GS Bank tak silap aku dia bagi 2% interest setiap hari daily, and Right Bank pula dia bagi dalam 3% sehari setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad. So that is very nice untuk dua-dua ni. Tapi kalau kau tanya aku nak simpan yang mana lagi better, aku cakap kau boleh simpan dekat Versa. Sebab Versa at least dia ada Islamic account untuk kau simpan, which is Versa Cash On yang bagi lebih daripada 3%. And dekat Versa pun kau boleh dapat percentage yang lagi tinggi kalau kau buat Quest. So check it out Versa sebab aku dah cover banyak gila dalam account aku. Just klik je one of this video and dia akan bantu kau. Alright, so kalau kau tanya aku dengan jujurnya kat mana yang aku wajib bawa kalau aku nak pergi travel,
of course jawapan dia akan jadi Wise. Tapi bukan sebab aku bias ke apa, sebab dia orang bukan bayar aku pun, tapi sebab aku rasa dia adalah kad yang superior daripada segi exchange rate. Lagi-lagi kalau aku nak travel lepas bulan November, lepas GS Bank dan Right Bank dah tak ada dia orang punya perks waiver fees. Okay, so kalau kau berminat nak register Wise ke apa, kau boleh support channel ni dengan register guna link aku. Kau akan dapat free card ni hantar straight ke rumah kau, tak perlu bayar 1 sen pun. Bagus untuk kau bawa pergi travel. So order sebelum kau pergi travel. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Kalau kau minat nak check it out lebih detail pasal Wise versus GS Bank dekat London, kau boleh check it out video ni. Tu adalah video yang menarik juga aku buat in real life comparison. Thank you for watching, and as always kalau kau suka video macam ni, boleh consider untuk subscribe sebab kita sikit lagi nak capai 100k subscriber. So please bantu aku. Okay, so thank you for watching and I'll see you in this video.